Hi everyone. So, Canada, here I come! Tunggu sini, jangan tu katil. Mana tu? Okay, ready. Aku ni macam first time kan naik flight. Sebab aku tak pasti nak pergi mana. Si sana. Oh, si terus. Okay, sekarang ni tengah tunggu nak masuk nak masuk flight lah. Kita ni pemalu tapi nak buat vlog. So yeah, what a nice day. We're ready to start boarding Cathay Pacific Flight CX724 to Hong Kong. At this time, So kita akan pergi daripada KL ke Hong Kong dulu. Lepas tu daripada Hong Kong ke Toronto. Daripada Toronto pergi Montreal. So doakan perjalanan saya selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. into the tube. 充氣時只需要用力拉下紅色手掣，或者用充氣罐吹。
Just arrived at Hong Kong International Airport. It's going to be 4 hours layover, so I don't know. I'm not sure yet what I'm gonna do. Maybe just jalan-jalan. Okay everyone, so sekarang ni saya berada dekat Hong Kong. Lepas ni akan pergi ke Toronto pula. So yeah, something happened just now, I don't want to talk about it. Lesson learned. So yeah, lepas ni dah tahulah apa nak kena buat semua kan. So yang ni layover dalam 3 jam macam tu. And then lepas ni kita nak pergi dalam pukul 2.20 tu nak kena ready dekat boarding gate. See ya. Cantik gila airport diorang guys. And you guys tengok sini. This is all bunga betul. Cantik kan? My god. They are putting real flowers dekat airport. My god. See? Cantik guys. No jokes.
So sekarang ni dah sampai dekat Toronto. And then kita nak pergi Toronto City dulu. Dekat Toronto City tu kita naik train. Dekat mana nama train tu? Nama dia Up Station. Kita pergi situ. And then baru And then baru kita jalan-jalan kat Toronto, balik sini semula, baru kita pergi ke Montreal. Apa aku cakap ni? Okay everyone, so now I'm at Toronto International Airport. Tadi kita turun dekat Terminal 3. So sekarang ni saya dekat Terminal 1. Bukan, masih kat Terminal 3 tapi nak pergi ke Terminal 1 dulu sebab kita nak ambil train apa tu? Kita nak pergi ambil train ke Toronto City. So wow, banyak gila belajar. Tapi kena banyak bertanya lah kalau tak tahu macam mana. So enjoy. This is Toronto guys. Hello, hi. I want to go to Union Station. Tap only. Go in. Okay, go in. Okay. Get out, tap off. Okay, stay up. Okay, thank you.我会18块，够我1个小时，是不是？ Kok ada orang? Stop by makan sekejap. Sebab apa, tak tahulah nak apa orang kata, tak tahu nak pergi mana lagi. Sebab nak cari makanan halal susah sikit kan dekat sini. Oh, jatuh pula dia. So, kita cuci sekejap. Ni daripada KL. Aku nak makan. Nanti kalau plan nak cari kedai kopi ke, kalau ada kek-kek ke kan. Tapi itulah nak kena tengok lah mana yang halal. Kalau kek susah sikit lah, kalau kopi okey kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak tahu nak buat apa kat sini. Just kill the time je.
Okay, now I'm heading to one of coffee shop yang I dapat daripada ChatGPT. So nak having kopi ataupun coklat panas ke, sebab rupa-rupanya sangat sejuk I don't expect this sebab sekarang ni bukan musim winter, musim bunga, tapi sejuk dia tu sampai ke tulang. So yeah, I think I need something hot. See ya. What is the doctor, yeah? It's a double restorative flat white in the 6 ounce cup. Oh, Double flat white. and also yeah. got this one also got 12 ounce. You can get a 12 ounce flat white. In that Can I get Yep, that? 12 ounce flat white. Okay, and then is there any kids cake? Kids cake, the one and there's no wine. What was that? Halal cake. Cake? No. Halal? Ah. No, we only have like what's here. Okay. But it's not halal. Not halal. Okay, never mind. I just have the Flat white? Yeah. Okay, perfect. Here or taking it away? Take away. Can I grab your name? Huh? Aiman. Just confirm and pay at the bottom. Yeah. Okay, sure. Yeah. So just press confirm and pay. Yeah. Tap through. Tag here. At the top. There you are. Thank you. And it'll be ready over there for Okay, you. thank you. No worries. Bye. Thank you. Now heading back to up. Okay, so now I'm on the way to gate 5, gate B5 untuk pergi ke Montreal. Then nanti sampailah dekat tempat yang dituju, tempat kerja lah. Okay, so sekarang ni nak share sikit pasal dekat Toronto tadi. So Toronto tadi tak buat banyak benda pun, cuma minum kopi, jalan-jalan, ambil gambar. Banyak juga bangunan-bangunan yang cantik. Cuma bila fikir balik tengok macam kopi tu, kopi tu harga RM22 tau. Tapi yelah kan, rasa dia macam kopi kat tempat kita, tapi harga dia RM22. So I mean
luar negara kan, memang harga dia macam tu lah. Tapi mungkin cuba sekali cukup kot. So lepas ni kita boleh buat Nescafe je lah. Okay, sekarang ni dah ada kat dalam kapal terbang ke Montreal. So ya, kita perjalanan tak jauh, cuma dalam 2 jam macam tu. Yeah, I think so. So see you in Montreal. 4 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes. 2 door exits at the front. 2 portes à l'avant. Morning everyone. So semalam santai je, penat gila, ngantuk. And now I'm having my breakfast. Leftover pizza and KitKat daripada Malaysia. First time try ni tau. Not bad. Sedap. Sedap. You guys should try this KitKat. So nanti nak pergi outlet. So kita mulalah bekerja makan. So I'll be here for 2 weeks plus macam tu. We are opening new branch, franchising lah dekat Montreal ni. And I am responsible untuk help with setup, training, etc. So this is a new experience, and I hope I get something from here lah. Doakan semuanya selamat lah. By the way, by the time you guys watch this video pun I dah balik lah.
Maybe. Kalau I tak edit kat sini lah. So video-video kat tempat kerja mungkin tak record sebab busy kerja kan. So ya, nanti kita akan jalan-jalan lagi dekat sini. Tak tahu nak pergi mana lagi. Stay tune. Makan dulu. Pizza ada besar guys. Kita makan. Ni tengah saja keluar nak tengok macam mana pagi kat sini. Kat sini sangat calm. So this gonna be my Airbnb lah untuk 2 minggu.